buka notebook LM tu, kita boleh try lah, try notebook LM ataupun terus type notebook.lm.google ataupun masuk ke Delima. Okay, kita buka akaun Delima, kita boleh dapatkan notebook LM. Okay, jadi notebook LM ni kita upload di sini, ni MP3 ni, seminit. Okay, kita upload dia. Jadi dia boleh upload. Jadi ringan lah. Dia tidak boleh terlampau besar dan kita tidak boleh upload video yang kita rakam dalam Google Meet masuk ke dalam notebook LM sebab dia hanya boleh upload lebih kurang 200 MB saja. Okey. Baik, ini antara satu contoh di mana apabila kita selesai upload benda ni, so dia akan keluar satu ringkasan. Nampak tak? Canggihnya AI ni dia terus detect pasal banjir. Okay, ini salah satu contoh lah. Saya just ambil ini sebagai contoh ya. Jadi saya harap rakan-rakan maklum bahawa di sebelah kiri ni di mana sumber, di mana kita ingin proseskan benda yang ingin kita proses lah, kita kena letak di sini. Okay, jadi kalau ini sebagai minit mesyuarat, jadi kita boleh boleh tengok apa benda yang dia ringkaskan untuk kita. Ini ringkasan saja sumber ni. Jadi dia juga bagi kita cadangan apa yang kita boleh dapatkan daripada minit mesyuarat ini. Bagaimana isu keselamatan, apakah cabaran utama melaksanakan ni. Semua tiga-tiga ni boleh kita minta dia. Okey, contohnya saya tekan ya ini, apakah plan pengoperasian jangka pendek untuk SK simpangan. Jadi itu salah satu yang kita minta dia buat analisa. See? Nampak tak? Ini antara benda yang kita boleh dapatkan. Sedangkan ini kita jadikan dia sebagai satu MP3. Benda ni datang daripada minit mesyuarat ini. Atau isu keselamatan pendawaian juga dia nyatakan. Di sini kan, okay, di sini ada nombor 11, nombor 12 ni adalah percakapan ataupun perbualan yang dia dapat daripada minit ini. Okay, kenapa dia keluar 89 ni kan? Daripada minit ke berapa, dia tengok nampak. Dia kasi nyatakanlah di situ. Jadi, sekarang kita perlukan 1 minit mesyuarat yang lengkap. So, di sini ada di bahagian studio ni, aplikasi di dalam ni yang button ni boleh bantu kita. Okay, jadi saya tidak sentuh tentang audio, slide. Nanti akan datang selepas ni, saya akan sambung perkongsian ini untuk rakan-rakan. Tapi hari ini, macam mana saya dapat daripada MP4, saya tukarkan kepada MP3 dan bahan MP3 itu saya upload ke notebook LM untuk pengurusan. Jadi saya dapat ringkasan untuk mesyuarat tersebut. Okey, contoh saya tekan report. Okey, saya tekan report. Di dalam report ni ada pelbagai lagi cadangan untuk kita dapatkan jenis report yang akan disusun oleh notebook LM untuk kita. Okey, jadi nampak tak? Infrastructure, recovery report, dia akan bagi cadangan lah kepada kita. Tapi pastikan report ni nanti kita mesti keluar dalam bahasa Melayu lah. Kalau kita mau kan. Jadi kalau contoh kan ni, dan di bawah ni dalam bahasa Melayu lah. Di bawah ni ada ruangan untuk kita buat kita punya, okay, kita panggil prompt. Jadi kita boleh masukkan prompt sini ataupun arahan yang kita mau. Contoh, okay. Baik, ini arahan saya simple. So saya tekan generate. So kita tunggu nanti hasilnya. Okey, baik. Sudah pun terhasil, tengok. Jadi senang kan? Kita cuba buka ni, minit mesyuarat ni. Dan kita cuba
Okey, nampak tak dia punya. So semua orang-orang yang ada di dalam ni adalah orang-orang yang hadir untuk kita lihat sudah menjadi rujukan untuk mesyuarat yang ada. Nampak tak? Kita boleh tutup report ni, kita balik kepada studio. Kita boleh ambil ni dan kita boleh terus tekan export to doc. Itu cara kedua. Okay, tekan. Dia akan buka terus. Dan dia terus kasih dalam bentuk minit mesyuarat. Ini antara memudahkan tugasan kita. Jadi saya harap dia boleh membantu rakan-rakan. Okay, daripada MP4 kita convert kepada MP3, kita upload dan kemudian kita dapatkan maklumat-maklumat yang perlu sudah kita dapatkan di sini. Dan selepas itu kita tekan report. Lepas itu kita nyatakan ataupun berikan prompt kepada report tersebut untuk mendapatkan minit mesyuarat yang lengkap. Ya, jangan ada perkara yang tertinggal dalam minit mesyuarat tersebut. Okey, baik. Sampai nanti jumpa ataupun button-button yang lain yang ada dalam Note2KM. Okey, terima kasih semua.